Okey, sekarang kita punya permulaan perjalanan kita menuju ke airport untuk mengerjakan ibadah umrah. Hari ini, malam ini tanggal 4 hari bulan Oktober. Pesawat jam 12.50. Itulah, okay. Sekarang kita dekat airport. Okay, Alhamdulillah ada juga orang nak tengok kita ni kan. InsyaAllah kita ikut. InsyaAllah. InsyaAllah kita pun doakan awak jugalah dengan insyaAllah. Saya sihat. Amin, amin, amin. Ada apa nak cakap? Ada apa? Ima, ada apa nak cakap? Kepada ibu mertua dan ayah mertua saya, adik ipar dengan Miras, semoga dipermudahkan segala urusan di umrah. Amin, dengan Dubai. Amin, Don't forget us. Amin, amin. InsyaAllah doakan untuk kita. Okey, okey. Ada apa-apa nak ucapan? Kirim salam. Bawa balik unta satu. Bawa balik unta satu. Doakan kita. Kita doa semua sihat. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Kita pun insyaAllah kita doakan awak orang supaya insyaAllah nanti dijemput juga dengan Allah. InsyaAllah. Alamak kak, terlupa kak ucapan kak ni siapa ni? Cik. Kenapa? Alamak, macam kita pernah pergi umrah bersama. Tapi di mana tu Macam pernah jumpa. Okay, Alhamdulillah gitu. InsyaAllah nanti Dipermudahkan. Amin. Dimudahkan perjalanan. Selamat balik, selamat pergi, selamat balik. Amin, amin. Terima kasih doakan kita. Kita pun doakan awak orang semua kan insya-Allah diberikan kesihatan, amal ibadahnya ditambahkan jadi orang-orang yang diterima insya-Allah husnul khatimah, istiqamah dalam beribadah. Dapat anak yang soleha. Masya-Allah. Insya-Allah nanti kak Dini akan dapat jamin kakak insya-Allah nanti masuk syurga. Anak yang soleha, kata Allah, anak yang soleha yang dapat menjamin orang tuanya anak yang soleha. Ini anak yang soleha. Tinggal awak je belum kasih ucapan. Saya ucapkan awak dan seluruh keluarga Allah berikan umrah yang mabrur dan sihat untuk buat sekali ibadah kat sana. Semoga Allah tunaikan hajat doa semua. Kan apa yang awak doa, insya-Allah Allah sampaikan. Amin, amin, amin. Begitu juga pun saya dan juga anak-anak saya insya-Allah akan mendoakan awak diberikan kesempatan untuk dapat mengerjakan ibadah umrah dan haji insya-Allah. Amin, amin ya Terima rabbal kasih bang. Ini sebagai saksi. Okey, sekarang kita berada di Dubai Airport. Kita transit dari Singapura ke Dubai terus ke Jeddah. Sementara lagi kita sedang menunggu pesawat. Okey.
Okey, sekarang kita baru sampai dekat Jeddah. Jeddah sementara menunggukan transport yang jemput kita. Transportnya hotel sudah datang. Apa perasaan Hajah setelah tiba di Jeddah? Happy. Excited. Excited Hajah Cumi, apa? Dah sampai Jeddah. Oh, cumi tu je? Itu je lah, alhamdulillah, syukur. Okey, ini alhamdulillah hari ini hari yang kedua kita dekat sini Okey, kita dapat berkesempatan atas murah hatinya Arfa dengan Don. Kita dapat diberikan breakfast di hotel apa? Hyatt. Masya-Allah, semoga Allah tambahkan rezekinya berlimpah-limpah ruah. Tak ada. Ha? Mestilah kan kita kena cakap banyak-banyak terima kasih lah kepada. Tapi tolonglah jangan buat lagi kerja yang macam semalam lah. Kena tinggal lah, zikir pun kena tinggal. Okey. Ini nanti kita tunjukkan lanjutan. Kita kena buat counter check berapa kali dia hilang di toilet. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, kita nak kena buat ini stock tip kan? Macam gitulah kurang lebih. Tak tahu berapa kali lah. Panggilan alam kan. Jadi kita tengah agak-agak curious lah. Kita kena kira what is happening. Macam mana boleh terjadi perkara seperti ini. Okey. Setakat itu cuma ini sajalah orang-orang ini semua orang-orang yang semua bagi dalam keadaan kebingungan. Memikirkan soal si Don. Pagi rasanya apa dia katakan kat bawah pun dekat toilet. Astagfirullah. Boleh message. Ya Allah. Gitulah nasib kita di seberang ni. Lagi-lagi di tempat yang suci Makkah Mukarramah ni kan. Okey, sekian update buat masa kita. This is our breakfast, our first morning breakfast. This is all the spreads.
Okey, kini kita ambil gambar, ambil video untuk hari yang terakhir kita akan berangkat ke Madinah. Alhamdulillah, ada apa-apa ucapan untuk hotel? Any review for this hotel? This is a very good hotel. Mantap. Mantap. Very good. And then- Breakfast very good. What about the breakfast? Breakfast very good. $27 per head. Okay, that one is very reasonable. Discounted price. Okay. So far, alhamdulillah. And then anything else? Okay, our transport from here to the train. What is your advice? Here to train station. Instead of taking taxi, Okay. If there's 4 of you and 4 large luggages, you may proceed to that counter, please, sir. Pen over there. Yeah, thank you. Yeah. okay, that man sitting over there, there's a desk. Okay, how much is the taxi fare from here to the train? Airport to here, hotel first is 180 Riyal. Okay, from airport, from Jeddah to Mecca, Hyatt, Hyatt. 180 okay, 180 Riyal. And then from here, Hyatt to Train. Mecca train station is berapa? 100 Riyal. So okay, is it worth taking hotel transport rather than take a cab ke sini? Cab might be if 4 person, 4 packs, 4 luggage cannot accommodate one. And it will be a Car. hassle to try and get one. So for convenience be more convenient lah. and secure. Secure Okey lah, kita tak perlu bimbang lah pasal harga lah. Tapi yang penting kita nak keselamatan, itu lebih utama. Okey, that's all. Terima kasih. Halas. Okey, dari saya. Okey, sekarang berapa? 7 hari bulan. Okey, perkembangan hari ini 7 hari bulan kita sudah alhamdulillah masing-masing sudah akan luahkan perasaan khususnya kepada orang-orang yang ada anniversary dengan birthday kan. Okey, saya ayah jadi saksi dan kita pun telah doa dekat Masjidil Haram. Kita doakan yang terbaik untuk kedua-dua pasangan ini, insya-Allah bahagia sampai ke jannah. Okay, now this is our kereta. Untuk apa, pergi dekat train. Masuk. Dan Belakang boleh stop. Yang kelima tak ada depan. okay lah, kita punya vehicle commander lah duduk depan ni kan. Dia yang bayar semuanya kan, so dia memang dia sesuai lah duduk kat depan. Cuma besar sangat kereta ni untuk orang yang ambil dia. Apa dia? Kereta besar sangat, orangnya tak berapa Besar. Okay. Tak sesuai rendah kan? sikit lah. Mira lagi besar dari tangan. Tak tahu. Air zam-zam tu. Okay, come. Okay, sekarang daripada kita turunkan daripada kita turun pada hotel ke sini, lepas tu kita bawa package ni pakai
baggage services supaya memudahkan kita punya perjalanan. Sekarang kita akan menuju ke stesen kereta api. Wah, Don berbual lah, Don boleh berbual lah. Oh, rancak sih dia berbual. So, daripada tempat teksi, okey, dia turun, dia arahnya menuju ke tempat sini. Okey, kita akan menuju ke station entrance dekat situ. Okey, kita nak naik lift. Ada subway sini. Untuk dari ini. Okay. Kita keluar sekarang menuju ke stesen kereta api. Ini di lantai berapa kita kena I remember kita kena naik atas lagi escalator gitu ah. Dia tahu kan. Son, you son, the train, you know my. Huh? Okey, sekarang kita ada masalah besar ni. Mak punya tu tak boleh scan. Jadi terpaksa perlu assistant lah. Kes berat ni, kes beratnya tadi. Dia orang tu, tu dia orang tu. Kenapa tadi jadi macam itu Apa pasal? Tak pasti Apa pasal, lah. Dia cross lah. Suruh stay kat sini kot. Okeylah, kita sama-sama doakan. Baiklah. Awak balik sini salah tu. Oh, business lounge kat sana lah. On your right side 2 o'clock. Sini economy class lah, biasalah kan. Kalau nak belanja tu biar betul lah. Okay, trolley. Okay, trolley dah bawa. Kita bayar pakai package service. So, diorang bawa ni atas. Berapa Don dia punya itu? Satu kali tolak RM25. Oh, satu kali tolak RM25. Company bayar RM25. Tips tu nanti sendiri kasih. Oh. Kalau nak kasih. Oh, okey. So dia punya baggage services RM25. Okey. All these jamaah sekarang diorang nak pergi kat kereta api
I think ini yang pukul 10.45 ataupun pukul 11 punya train lah. So diorang nak pergi kat dia punya platform, nak naik kereta api diorang. Ini I think orang-orang Uzbek lah agaknya tu. Okay, the trolley baggage services, trolley with labor services for 25 rial. Okay, and then trolley only for 5 rial. So okay lah, daripada kita sibuk-sibuk, susah-susah nak tolak baggage, kita bayar 25 rial, kita tahu sampai dia hantar betul dekat dalam kereta api. Okay lah. Depan tu dekat nombor 7 situ. Tak tahu. Ada yang tu. Masih reaktif lah. Tak tahu dia punya itu diorang dah bayar. Dah bayar? Kan dia tip aja belum. Masih 10 lah. Train dah mula bergerak menuju ke Madinah Al-Munawwarah.
Zuhur kita sempat. Kita kat hotel kita boleh tu. Pasal sekarang asar pukul 3 kan. 20 minit je kita boleh tu. Sempat balik itu hotel. About 20 minutes. Okey, kita dah sampai ke tujuan Madinah Airport. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, selamat. Kita pakai hotel punya transport ni. Okay, this is the room. Very simple. Tak besar lah. Okay lah untuk just nice one bed je. Okay. Ini arahan untuk menuju ke Masjid Nabawi. Okay, so ini dekat dengan museum. Jadi kita dekat Sakinah bin Sa'id. Sekarang 7 hari bulan. Kita baru selesai solat fardu asar di Masjid An-Nabawi. Dan kita pergi makan di tempat itu Masjid Nabawi. Daripada Masjid Nabawi nak pergi ke hotel, I think adalah dalam about 500 meter dia lah. Hotel kita Hotel Tulip Inn Al Dar Rawafid. Itu yang sebelah Diyar Al Taqwa. So agak jauh jugalah, tapi tak apa.
jauh perjalanan, lagi banyak pahala kita dapat. Alhamdulillah. Paksa hantar mak kan, dia tak sihat kan, kaki dia penat. Jadi ayah terpaksa lah tolong hantar dia. Itulah kan, ini pengorbanan seorang suami, seorang ayah kan. Pastikan mak ini sihat, terjaga. Alhamdulillah. Nak harapkan Don Arfa asyik shopping tak habis-habis. Nak kena jaga ayah ni, tengok. Itu. Okay. This is Buying baju kurung is it, Ma? For Nurul wedding. Buying for Nurul wedding. yes boss. Nurul wedding must wear pink or grey, you know. I cakap. Pink, black pink or boleh ikut lah. Okay. Okay, this is the place for breakfast. Hotel breakfast. This is our waiter. Okay. Sekarang kita nak pergi Masjid Quba. Kita nak try naik pagi. Hari ini tanggal 8 hari bulan Oktober. Sekarang kita menuju ke arah Masjid Gamamah, Masjid Awan. Saya rasa tak perlulah kita nak cerita mengenai tentang Masjid Gamamah. Rasanya semuanya dah ada yang video-video yang sebelumnya. Jadi keadaannya sekarang sudah begini ada pembaharuan lah, maknanya kita lebih bersih. Dah ada marmar, dah ada mozaik jadi lebih teratur lah. Itu Masjid Saidina Umar, Masjid Saidina Ali, Saidina Umar dan Masjid Awan. Seperti biasalah sini kan ramai jemaah-jemaah daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada Singapura. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Allah. Beginilah Ya Allah keadaan Masjid Gamamah, Masjid Saidina Abu Bakar, Masjid Saidina Ali. Alhamdulillah, banyak perubahan, lebih bersih, dan orang-orang saya rasa lebih ini teratur datang sini. Alhamdulillah. Ni masjid. Ini Masjid Gamamah, Masjid Awan. First hari rayanya solat. Yes. Di sini
Rasulullah mintakan pasal musim kemarau, jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, Rasulullah kita inilah banyak tumbuhan-tumbuhan banyak yang rosak, banyak yang ini, jadi orang ramai-ramai minta dengan Allah. Jadi sembahyang sunat adalah nama bahasa Arabnya tu, dan hari setelah itu barulah hujan tu, jadi dibagi Masjid Awan. Okey, Hajar ni semua Masjid Awan ni Hajar ya, ingat ya. InsyaAllah kita minta dengan Allah kalau boleh dapat pergi mengunjungkan Masjid Awan tiap-tiap tahun, InsyaAllah nanti saya wakilkan kepada Haji Hamsani menjadi mutawif dan juga selaku pegawai Hamsani Travel lah, Don Hamsani ya. Okey, alhamdulillah kita dah jumpa dia punya bagi. Kita tanya berapa harga seorang dari sini untuk ke Masjid Quba. Quba aku. Okey. Ini dia punya. Sekarang kita dah naik dia punya bagi satu kepala 10 rial. Okey. Jadi sebenarnya arah dia tu sebenarnya tak susah Kita cuma nak tahu kat mana hotel Ilaf Taqwa. Benar-benar betul-betul dia menghadap dekat Ilaf Taqwa. Jadi kepada siapa-siapa yang nak naik bagi, dekat sini juga kita boleh buat pilihan. Sama ada kita nak naik taksi pun boleh, nak naik bagi pun boleh. Tapi saya syorkan lebih baik kita naik bagi lah sebagai pengalaman. Okeylah, alhamdulillah lah. Untuk pengetahuan kita, untuk semua yang kita tahu, anak-anak especially, semua ni lawatan ziarah ke mana-mana, naik taksi, makan semua dibiayai oleh Oktodoni, iaitu Don dan Arfa. Ya Allah, semoga Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, selalulah bayarlah insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Don. Mak nak cakap apa-apa Mak? Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Ya Allah. Saya nak bayar, tapi dia tak kasih, dia marah. Apa nak buat? Dia tolak. Itu. Ini untuk pengetahuan je. Okey. Terima kasih. Ya, ini okey. Terima kasih dia. Sayangnya Don kau kasih 40 rial. Okey, dari tadi kita bila naik dia punya bagi, diorang suruh kita naik tapi diorang belum minta bayaran. Tapi dia berhenti dalam 10 meter. Dia stop ini untuk kita kena bayar dia punya tambang untuk pergi ke Masjid Quba. Jadi ingat lagi, satu orang 10 rial. Okey. Jadi kita selanjutnya kita nanti tunggu. Okey, ada macam-macam kedai kat sini sebenarnya. Tengok tu. Banyak shopping mall juga lah kat sini. Yang Syarif itu mana? Kurban. Syarif Kurban ni dia. Aduh mak. Saya lepas main tak salah. Dia nak ikut Masjid Quba kan. Syarif Kurban ni dia kalau apa tu lewat museum Okey, sekarang kita dah nampak Masjid Quba. Okey, alhamdulillah terasa dekat Masjid Quba. Okey lah, very convenient lah. Kita dah ada bagi kalau siapa-siapa yang nak pergi DIY kan. Senang.
Okay. Okay, this is the stopping point. So right in front of Masjid Quba, alhamdulillah. Dia ada background tak ni cantik. Stop. Okay, stop. Okay. Ini Arfa dan Don beli, dia belanja mak dia lah kan. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, bertambah-tambahlah rezekinya. Ya Allah, tengoklah maknya nak bayar pun dia tak kasih. Hai, sana dia bayar, sini bayar. Tengok ni. Ini apa dia ni? Coffee. Ice Spanish latte. Ice Spanish latte. Ini apa dia? Ini banana bread. Oh, vanilla bread. Banana bread. Oh, banana bread. Ini vanilla ice cream. Vanilla ice cream. Caramel sauce. Berapa jumlah semua ini ya? Apa ya? Mana je? You bayar? 40 rial lah. 40 rial untuk ini 40 rial. Takkan 40 rial. Pay mana? Mungkin 40 rial lah. Masya Allah. Semata-mata untuk ibunya yang tercinta. Masya Allah. Apa ucapan awak untuk anak awak yang daripada awal sampai itu tak berhenti-berhenti? Alhamdulillah, syukur nikmat yang diberi. Terima kasih anak anda dan menantu anda. Masya Allah, Masya Allah. Terharu. Ya Allah. Itu saja ya. Nanti insya Allah update.